Bro rindu Aman Azan ke? Rindu gila. Gua rasa macam nak buat para tak normal lah bro. Buat para tak normal? Para tak normal. Jangan bro. Nanti komen semua sebab topi comel, jadi tak nak. Tofi Omeh. Weh, Rahim. Sebab Rahim comel. Rahim ada dalam ni guys. Rahim, tu dah masuk kejap ni. Rahim tengah isap pot ke? Mereka Rahim puasa. Assalamualaikum bro. Waalaikumsalam. Ya bro, kenapa tu? Bro buat apa bro? Tengah minum air kejap. Tengah minum air, bro tak puasa. Puasa. Bro puasa tapi bro minum air. Minum air kejap je. Bro, Ya. kenapa bro minum air? Kenapa tak puasa? Puasa. Puasa tapi minum air. Air sikit je. Sikit je. Ya. Bro rindu Aman Azan ke? Rindu gila. Okay, macam korang tahu Rahim dengan Am ni memang sangat baik lah. Saya memang sangat baik. Saya baik dengan semua orang. Macam Seperti ada yang korang tahu, Amir pun sekarang dah mula bisi-bisi dengan Am setiap malam. Malam dah mula bisi. ni kalau video call dah segala jenis maki aku keluar tau. Ya betul. Macam ni Rahim dengan Am ni dia macam ibarat abang adik. Bro, gua rasa macam nak buat para tak normal lah bro. Buat para tak normal? Para tak normal. Jangan bro. Nanti komen semua sebab topi comel, jadi tak nak. Bro, nampak kau punya kamera tak bro? Tak nampak bro, tak buka kamera. Aku lah atas bro. Nak bro support. Tak. Cakap je lah bro support. Tak bro, tak. Sumpah tak. Jangan fitnah gua bro. Okay. Bro pergi tak bro? Bro pergi mana? Weh, ni apa ni? Syafiq Riz. Baiklah Syafiq Riz. Syafiq Riz aku rasa dia artis sama muzik kan? Ya? Dia ada? Tak perasan lah. Dia ada dalam live gua, dia kata Rahim nyanyi bapak tak sedap dekat lagu raya baru tu. Wow, sumpah lah. Ya, dia kata Rahim baik tak payah nyanyi. Jahat sia. Baik suruh aku je nyanyi weh. Jahat tu. Minta maaf orang sempurna. Minta maaf. Tak ada lagi dia tak ada cakap macam tu. Tapi ada orang komen lah, dia kata nasib baik tak invite Amir. Kalau tak lagi teruk lagu tu. Weh. Aja lah. Ha? Sumpah lah. Sumpah ada. Sumpah. Wow. Banyaknya pahala. Macam mana nak main fikir ni? Kau dah tak tahu dah? Semua berbuka makan fries ke? Ajar rumah dia cakap kita fries. Ya. Semua berbuka makan fries ke? Kejap. Nama Hazira ada staff. Kat sini dah ada nama. Weh, baik tu. Dia budak Muay tu sekarang. Kau fighter? Tak ada man. Weh, kau fighter tu meh. Tutorial fighter tu. Gua sebab ni, hari tu aku video call dengan Superbond. Dengar bunyi bising tak?